Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni aku nak review sedikit, dan selebihnya aku akan review onboard lah. So inilah dia Kawasaki Z650 RS. Nampak je klasik, retro macam tu, tapi jangan main-main. Dia punya motor ni laju guys. Menggunakan 649cc, 67 horsepower dan juga 64 Nm of torque. Tayar depan menggunakan 120, tayar belakang 160, dan masih lagi kekal panggil apa ni, jarum. Ini dia punya kelajuan, ini dia punya RPM, dan kat tengah ni info-info gear, minyak, temperature, odo macam biasa semua, jam, dan dia juga ada KTRC. KTRC dia korang boleh set. Kau nak set 1, set 1, 2, off. Sekejap, ini off, 1, 2, sampai 2 je boleh. So kita try off pula. Kita nak tahu kalau pakai KTRC 1 pun dah power padu. So lebih-lebih aku akan terang ke dalam onboard review lah. Bismillah. So inilah dia Kawasaki Z650 RS. Macam aku cakap, power memang padu. Tarik je dia pergi. Tak macam motor Z650 biasa ataupun Ninja 650. Mungkin ni lagi power sikit, walaupun retro guys. Masih lagi padu. Dia lebih pada retro modern. Kalau dia punya poster, kalau kita tengok dia punya ni panggil Retrovolution. Retrovolution. Ada 6 speed gear transmisi. Brake depan dan brake belakang pakai Nissin. Depan macam biasa lah, double disc brake caliper. Kenapa aku cakap motor ni retro modern dan tak sama dengan motor-motor lain, cruiser lain? Sebab dia ada power dan nak mensilok senang. Tak terlalu lebar dia punya handlebar. Dia punya seat ketinggian footpad pun tinggi, tak bawah sangat. So bila time masuk je corner, senang. Maksudnya boleh lah nak turun. Kalau macam motor cruiser kan lain kan lebih landed sikit. Bang dilayan, saya pun layan. Peminat yang nak pada kelajuan, nak pada layan corner, dan masih lagi kan nak kekal dia punya design retro, aku suggest motor ni lah. Walaupun dia tak ada banyak sangat, tapi dia punya rasa tu powerful. Okay lah, not too powerful tapi still power. Dengan satu je, dia tak ada korang tak boleh tukar riding mode. Kau just boleh tukar dia punya traction control je lah. Kau boleh itu pun 3 je, 1, 2 dan off. So far aku bawa 2-3 hari ni, motor ni memang stabil. Aku bawa 104, 106 masih lagi stabil. Tapi bila aku bawa 106 tu, dia dah rasalah angin menolak badan tu. 104 still lagi boleh tahan, tapi tak menolak lah sangat. Yelah, nak motor retro naked macam ni, dia punya air ventilation lain. Tak sama dengan fairing. Tapi memang power dia ada. Tak, so aku pernah bawa 650, tapi
tapi aku tak pernah try habis mungkin 650 pun tak se-power macam ni. Ini aku main gear 5, gear 6 pun still lagi ada power. Untuk braking dia memang brake makan lah orang panggil. Menceluk pun senang. Untuk daily use pun okey. Menceluk senang. Nak potong-potong lori besar, kereta besar kan. Motor ni kalau kau nak buat weekend, buat daily ride, not bad, not bad. Angin je lah kau kena berlawan sikit. Tak macam motor Z650, Ninja 650. Tak silap aku dua model ni ada riding mode. Lebih advance lah. Dia punya screen pun screen TFT. Maka macam aku cakap lah, orang yang nak pada kelajuan santai, boleh daily, nak cilok-cilok, nak layan corner, tapi nak kekalkan retro design. Inilah motor dia, Kawasaki Z650 RS. Itu pun expect pun nice scooter. Ini clash. Ni aku on the way nak hantar lah motor ni kat Kawasaki Technical Center. By the way, Kawasaki Technical Center ni baru je launch baru ni. Dengan kata bagi memudahkan untuk orang claim insurans, perbaiki apa ya, bentuk overhaul ke, dia ada ruang-ruang dia lah. Menarik tempat dia, cantik, tempat baru. Tapi tak silap kalau nak claim insurans pun masih lagi kau kena through dealership diorang. Macam Kawasaki Sedang, Kawasaki Taklam ke. Banyak kereta guys. Cilok-cilok. Federal Highway jarang lah tak jam. Nak tak lebar pun. Dan dia santai je. Nak apa van ni? Kalau untuk jarum dia, korang jangan risau. Waktu malam dia bercahaya, berlampu lah. So tak risau malam-malam tak nampak RPM ke, tak nampak kelajuan ke. Jangan risau. Memang cerah lah kalau kau tengok gambar yang aku snap kat IG aku post. Tak gelap pun waktu malam, memang nampak clear. Ni waktu siang je mungkin lah nampak macam kurang sikit, tapi still cerah. Sangkut dalam jam guys. Bukan jam, traffic light banyak kereta guys. Aku nak ke sana tapi tak muat. Sangkut dalam traffic guys. Satu lagi aku minat dia punya embroidery ni. Kawasaki dia sangat nice. Nampaklah premium dengan Z650 RS dia. Untuk suspension keras. Tak keras, masa maknanya lembut lah. Kalau langgar lubang-lubang, bonggol ke apa, sedap lah. Macam biasa boleh adjustable. Kau kena pandai kontrol dia punya power juga. Kadang terwheelie. So mana yang tak tahu Kawasaki Technical Center yang baru ni kat mana, dia kat Glen Mary. Dia dekat juga dengan Imus. Tak apa, korang search je Waze, dia keluar lah. Full signal apa semua LED. Yalah, retro modern guys. Itu barang pakai lampu biasa, yang pakai LED dah semua.
makan, ngam, feeding pun ada. Dia tak macam aku pernah bawa sebelum ni, CB350RS. Beza sikit lah feel dia. Tapi bila dah gear 4, gear 5, dia power kurang tau CB350RS ni. Dia sebab motor cruiser kan. So bila dah sampai gear 5 ni, dia cruise je, santai je speed dia. Tak macam motor ni. Motor ni gear 6 pun boleh lagi speeding. Boleh lagi speeding. Tayar depan dengan tayar belakang dia standard. Dia tak macam motor cruiser tu, CB350 tu. CB350 tu dia tayar besar depan. Ini tayar standard macam tayar-tayar lain. 120 dia aku cakap, 120 depan, 160 belakang. Tak silap aku 180. Tengok dia punya poster. Pelik sikit je tengok poster dia. Dia punya detail. Tapi tengok kat tayar ni dia pakai 16 lah. Dia punya kelebihan motor ni, dia ada KTRC, ada assist clutch, depan belakang ABS. Semualah yang safety penting ada. So itu saja. So bagi pendapat korang tentang motor ni. So itu saja untuk video kali ni. Cuba korang komen tentang motor ni. Okey ke pendapat korang? Memang best. Bagi aku memang best. Bye. Assalamualaikum.